Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain Ashkin binti D. Zulkarnain dan nombor matrik saya DB220159. Okey, pada hari ini saya akan melaksanakan tugasan untuk amali 2 iaitu bagi mata pelajaran produksi projek multimedia. Okey. Dua software utama yang saya gunakan ataupun website yang saya gunakan untuk penghasilan projek ini, yang pertama, saya sebagai manager, saya menggunakan Google Site. Okey, ini adalah interface antara muka utama dalam Google Site. Dalam Google Site juga dia menyediakan pelbagai template yang kita boleh gunakan. Contohnya event, untuk portfolio, projek pun boleh, event boleh, theme, holiday party, foto, restoran ataupun nak promotekan salon kita ke, wedding, class, club and student portfolio. Ni semua boleh guna dalam Google Site. Okey, kenapa kami memilih untuk menggunakan Google Site sebagai platform utama? Kerana kita boleh berkongsi editor. Okey. Dengan cara kita tekan salah satu template yang diberikan. Okey, contohnya event punya. Okey, ini adalah muka hadapan untuk editor. Okey. Jadi macam mana cara untuk kita tambah editor? Dengan cara kita tambah share. Okey, kita tekan button dan tambahlah mereka punya email, ahli kumpulan kita, contohnya nama Aisyah Rais. Okey, tekan editor dan tekan button send. Okey, antara kelebihan untuk Google Site, dia juga menyediakan pelbagai servis. Contohnya kita boleh ubah teks, kita boleh tambah image, kita boleh button pun boleh, boleh linkkan dengan YouTube, kalender, map. Contoh nak letak alamat rumah, alamat kedai pun boleh menggunakan Google Map. Kita boleh juga upload Google Doc, okay, slide, sheet, form dan chat. Kemudian kita juga boleh masukkan menu-menu yang terlibatlah, contohnya apa, schedule boleh, apa lagi, contact us dan sebagainya. Untuk ubah tema pun boleh. Kat sini contoh kita nak pilih color ke, ni pun boleh. Okey. So ini adalah untuk paparan sebagai editor. Kalau untuk paparan sebagai sebagai user ataupun customer, ini adalah paparan dia, preview mode. Okey. Ni apa yang nanti customer akan lihat. Okey, itu untuk Google Site. Yang kedua, website yang utama kami gunakan adalah Canva. Okey. Okey, ini adalah paparan utama untuk Canva. Canva ni pelbagai design kita boleh hasilkan. Contohnya apa? Kita boleh hasilkan resume, kita boleh hasilkan poster, video, presentation boleh, dan sebagainya. Okey, selain itu Canva juga menyediakan pelbagai template. Okey, kita boleh guna, kita boleh akses dan dia juga terbagi kepada dua. Yang pertama adalah free dan lagi satu premium punya lah. Okey, kalau untuk premium semua boleh guna dan kalau free ada setertentu perlu ditayar. Kalau kita nak guna boleh, cuma dia akan ada watermark bila kita nak download dalam file. Okay. Contohnya kita pilih satu template. Okay. Untuk penggunaan Canva sama juga macam Google Site. Kami memilih Canva kerana semua editor boleh akses sesuatu. Contoh slide ni lah. Contohnya kita tekan share and then kita tambah untuk anyone with delete dan kita copy link. Contoh kita nak tukar pada, nak beri pensyarah tengok, kita buat kepada can view. So dia tak boleh ubah apa-apalah, nak delete ke ataupun sebagainya. Selain itu, pada Canva kita boleh juga download dalam pelbagai file. Contohnya PDF boleh, PowerPoint, MP4, MP3 pun boleh, JPEG, PNG, GIF dan sebagainya.
Okay, ini adalah muka interface lah, interface untuk editor. Kita dekat sini sebelah kiri saya kita ada design, kita boleh pilih template ataupun pilih slide yang mana kita mahukan. Kita boleh pilih style. Okay, kita boleh ubah warna dia lah. Contoh dia kita tekan, dia dah ubah warna dia. Ataupun kita nak ubah sekali dengan dia punya font dekat tepi ni. Okay, beginilah rupa dia. Seterusnya kita ada elements. Elements ni kita boleh upload foto ikut dia punya frame. Kita boleh upload audio, form, 3D, video, sticker, table. Ini semua boleh guna. Kemudian kita boleh ada berbagai teks untuk Jawi pun jangan risau ada juga. Kita boleh upload gambar dan sebagainya. Okay, jadi itulah kesimpulannya. Dan dua ni lah software utama yang saya gunakan, iaitu Google Site dan Canva. Sekian, terima kasih.